Okay guys, satu lagi pasal dengan aku. Yang ni aku beli pen by numbers. Okay. Sebab hari tu aku saja je nak cari apa yang boleh aku buat selain daripada aku buat video, aku buat aku update Shopee kan. So aku nak cari sesuatu yang boleh isi masa lapang lah. Okay, actually aku memang suka melukis sebelum ni. Warna pun aku suka. So aku terjumpa lah pen by number ni. Pen by number ni kita akan color ikut number yang dah dia letak dekat situ. So kita ikut je. By code lah, by number. Memang senang, tak payah fikir lah nak lukis macam mana. So kita ikut sampai siap. Okay. Semua lukisan dia ada yang basic, ada yang detail gila. Yang tu lama lah sikit nak ambil masa untuk siapkan. Okay, so ni pasal dia. Yang ni aku beli saiz kecil dengan frame. Dia akan bagi kita colour dan brush lah untuk kita colour, untuk kita warna canvas ni. So let's go, kita buka dia punya pasal. Okay, yang ni memang aku beli murah je. Dia buat sale. Mungkin sebab kecil kot. RM4 lebih kot siap shipping. Ni dia. Lama. Karat sikit lah belakang. Mungkin produk lama kot. So ni dia, nampak? Dekat atas canvas ni dia ada dah siap nombor-nombor yang kita akan colour. Ikut dia punya colour lah. Ikut dia punya nombor lah. Ni. Dia akan colour ikut dia punya nombor. So setiap nombor ni ada dia punya colour. Lepas tu dia akan bagi kita ni lah, sekejap kita buka di plastik dia. Dia akan bagi kita ni colour kan. Lepas tu dia bagi kita brush. Ni. Yang ni mungkin murah sebab nampak dia dah berkarat. Dia aku accept lah sebab depan ni masih okey. Cuma korang kena ni lah. Lap-lap sikit lah yang karat ni. Yang karat ni lap dengan tisu ni. Yang ni canvas kan? Canvas. Terus kita lap sikit. Tak. Karat. Alamak. Canvas ni boleh kena air kan? Masalah. Harap tak rosak lah. Karat betul. Betul dia jual murah ni. RM4 lebih je sekali shipping. Siap frame, siap siap colour. So dia bagi kita ni. Nampak? Ni akan hasil lah. Kalau kita dah siap colour, hasil dia macam ni. Ni contoh lah untuk reference kan. Yang ni colour ada nombor. Setiap colour ni ada nombor dia. So nanti kita akan ikut lah. Okay, kecil gila. Okay, sebab tulisan kecil kan cukup lah. Kena bagi yang ngam ni. Ni colour dia. Colour dia. Nampak? So ni brush dia. Dia akan bagi kita dua brush. Satu brush yang besar, satu brush kecil. Halus tu untuk yang area-area kecil. So dia bagi penyangkut sekali. Okay. Dua jenis brush. Satu kecil, satu besar. Ini untuk area besar lah. Yang ni untuk area yang comel-comel. So ini lukisan dia. So kita akan colour ikut number. Nampak dia ada nombor 4, nombor 9 kan. Okay. Tu. So kita pening-pening nak fikir macam mana apa kan. Alamak, dia ada kotor kan. Nampak terus sikit lah. Okay. So ni dia. So kalau korang yang suka colour, suka mewarna kan, kau boleh lah ambil. Kau boleh cari pen by number ni.
print by number ni. So kalau dah siap memang cantik. Jadi macam ni. Nampak? Cantik kan? Dia macam-macam lukisan ada. Ada yang Kaabah lah, ada kucing, pemandangan, kafe, kopi, semua ada. So kalau korang suka nak lukis kopi, nak warna kopi, korang boleh ambil gambar yang korang suka lah. Okay, macam ni aku saja nak ambil yang simple ni. Sebab untuk first time nak buat kan, kita ambil yang senang lah. Lepas tu ada satu lagi parcel aku beli, tu besar sikit. Yang tu complicated lah. Yang tu besar sikit cellophane. Okay, so siapa-siapa yang nak try buat print by number ni, korang boleh share dekat Shopee bag kat bawah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.